الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kepadanya kerana pagi ini kita masih lagi dibangunkannya dalam keadaan bernyawa. Dapat kita meneruskan kehidupan dan berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, yang bertakwa, supaya kita selamat dalam kehidupan di dunia dan selamat dalam kehidupan di akhirat. Kerana yang selamat hanya orang bertakwa saja. Itu Allah janji. Ya, Allah janji untuk orang takwa saja. Garanti selamat. Apabila ditakwa, buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Itu takwa itu. Jangan buat yang disuruh, buat juga yang dilarang. Itu bukan orang takwa. Itu orang mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Itu Allah marah. Apa kata Allah? Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campurkan yang hak dengan yang batil. Yang hak, yang betul buat. Yang larang tinggalkan. Jangan buat yang disuruh, buat juga yang dilarang. Itu tak betul. Ya, jadi mudah-mudahan kita berjaya menjadi orang yang bertakwa. Bila bertakwa baru ada jaminan dari Allah. Di dunia pun dijamin, di akhirat pun dijamin. Di dunia orang takwa dapat apa? Wallahu waliyul muttaqin, kata Allah. Allah menjadi pembela kepada orang-orang yang bertakwa. Allah bela dia. Semayang dia membela dia, puasa dia membela dia, baca Quran dia membela dia, selawat dia membelanya. Apa saja ibadah yang dilakukan itu menjadi pembela bagi dia, bagi kalau dia bertakwa. Dan rezeki orang bertakwa juga dijamin. Apa kata Allah? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sekiranya kamu bertakwa kepada Allah Taala, Allah akan bagi jalan keluar dari sebarang masalah yang kamu hadapikan. Ya, Allah selesaikan masalah kita. Dan kamu dapat rezeki dari sumber-sumbernya, kamu tak tahu dari mana datangnya. Ada je rezeki bagi Tuhan. Ke mana? Ada rezeki. No, belum takwa lagi. Baru pura-pura takwa, dah ada rezeki dah. Balik dan barang. Itu Allah janji tu. Dan di akhirat besok Allah jamin juga bagi orang takwa. Apa kata Allah? Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu sentiasa berada di martabat yang selamat, kedudukan yang selamat, darjat yang selamat. Di mana selamatnya? Dalam syurga yang terdapat air yang berpancuran. Ada air pancut di syurga. Ya. Itu untuk orang takwa. Jadi mari kita usaha diri kita tu menjadikan kita ni orang-orang yang bertakwa. Selamat kita di dunia, selamat kita di akhirat. Itulah yang cita-cita kita pun, dunia pun nak selamat, di akhirat pun nak selamat. Lalu doa, ya, apa doa kita? Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan dalam kehidupan di dunia dan kebaikan dalam kehidupan di akhirat, dan jauhilah kami daripada azab api neraka. Jadi syukur kita kerana kita masih hidup lagi. Datang pula ke taman sosial ni. Saya datang tadi tengok ramai menolak. Apa yang ada ramai menolak? Ingat aku menyambut kedatangan saya. Kau ada orang muka korbannya kan? Menyambut saya datang. Rupanya ada kematian. Jadi kita ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini kepunyaan Allah dan kepada Allah lah kita akan dikembalikan.
Baik, untuk pagi ini kita sambung lagi pembacaan kita. Tajuk kita ni masih lagi bab bersugi. Bersugi. Ni ha. Oh, itu dia. Batang je ada. Kalau dia tak hilang, semua hidup Ustaz. Ha. Beli Ustaz, tapi dia rasa dia macam tu tak ada ya. Tempoh je nak beli. Saya kata betul tu bagi nak jual sikit. Basuh lah. Ada basuh. Jangan tak basuh. Lepas tu basuh lah. Lepas pakai basuh. Pakai basuh. Macam beruk gigi tu baju. Nak pakai beruk gigi boleh lah. Tapi senang ke susah? Lepas dah tu. Kalau pakai beruk gigi senang ke susah? Susah. Ya. Takkan buat beruk gigi sana kemari. Ini senang je. Ini hong tu masuk pakai balik. Basuh lah, jangan tak basuh. Fadilatnya banyak. Apa kata Nabi India kita baca bulan surah ni? Apa kata Nabi? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak kul 'inda solat. Kalau sekiranya tidak menyusahkan hamba aku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersugi setiap kali nak semayang. Tapi susah. Kenapa susah? Kenapa susah? Gemuk nak hilang. Yang susahnya. Saya entah berapa kata ni. Bawa dia hilang. Bawa dia hilang. Ni sugi. Tapi pakai jugalah. Kerana dia fadilatnya besar benar. Orang semayang dengar elok. Semayang bersugi, pahalanya 70 kali ganda lebih banyak daripada orang semayang yang tidak bersugi. Siapa tanda angkat tangan? Siapa tanda angkat tangan? Nak ke tanda? Atas? Bukan teruk mana? Sugi je sebenarnya tu. Kalau gosok gigi tak sama dengan sugi ya. Kalau nak buat beruk gigi, bawa lah. Tak apa. Kena buat Colgate sekali. Tak apa lah. Bawa ubat gigi sekali. Tak apa lah kalau lalu. Tapi menyusahkan. Kalau ini, susah ke sana? Dah gosok, tak pakai. Tu ambil, gosok, tak pakai. Mana pergi, boleh bawa. Senang aja. Udahlah senang, pahala besar pula. Tengok kita baca nanti kan. Fadilat bersugi ni ada 37 apa ni pahala. Ni kita akan baca itu sana ya. 37 apanya fadilatnya. Sebelum itu ada yang lain-lain tadi ya. Tengok. Muka surat kalau kitab saya ni muka surat 72. Kitab perempuan saya tak tahu. Yang Jawi saya tak tahu. Tak bawa yang Jawi. 86. Ada yang baru tu lain muka suratnya. Kitab baru ada. Saya ngajar satu tempat tu dia semua kitab baru-baru mereka lain. Baik. Jadi tengok dekat atas sekali. Ya, dan adalah faedah bersugi itu amat banyak. Banyak benar. Tak boleh kira ya. Faedah tu apa? Benda baik lah, benda yang menyeronokkan, benda yang berfaedah, benda yang berguna. Manfaat. Banyak benar manfaatnya. Kita tidak manfaatkan, tidak mudarat. Tapi tidak mudarat kan? Mudarat tu membinasakan, manfaat tu menguntungkan. Jadi siapa bersugi dapat banyak untungnya. Dan adalah faedah bersugi itu amat banyak. Dihingga oleh ulama kepada 70 faedahnya. Ada 70 faedah. Tapi sini 37 saja. Tapi ada tempat lain 70 faedah. Kalau bersugi. Semua itu menguntungkan kita dunia dan menguntungkan di akhirat. Setengah daripadanya yang pertama menyucikan mulut. Mulut jadi cuci. Ada berbau mulut tu ya. Kalau bau pun bau sugi tak apa ya. Tak tahu tak mana saya baca ni. Betul, jumpa. Tak jumpa buat sini saya carikan.
Kan, Ustaz, baca dari mula ke tak kan? Eh? Kita dah mula dah nombor 13. 13 kan? 85. Luasan kepada Baru tu. kehidupan. Nombor berapa kita berarti nombor 13 ni. Ni apa Nombor ni? berapa? Nombor 15 Ustaz. Ya? Dah yang ke-15. Yang ke-15. 14 habis. Malam ni yang pagi ni yang ke-15 lah. Tak apa kita baca salah kan. Ha? Boleh baca tak? Boleh. Nak tahu lagi. Kalau tak faham juga benar-benar. Yang pertama menyucikan mulut. Yang kedua ini laju-laju sikit baca. Membaikkan bau mulut iaitu jalan Al-Quran. Kalau bau mulut elok orang sonok cakap dengan kita. Kalau saya cakap ni bangor semua cium bau busuk macam tu. Sonok kan? Jangan itu ya. Yang ketiga, membetulkan tulang belakang. Dia membetulkan tulang belakang. Apa itu yang berkena sugi dengan tulang belakang? Dia nak orang bongkok jalannya. Jalan bongkok, diri bongkok, semua bongkok lah kan? Rukuk pun bongkok, berdiri macam rukuk. Tapi ini membetulkan tulang belakang. Padahal bukan apa kena sugi dengan tulang belakang. Sugi lain, tulang belakang lain, tapi itulah fadilatnya. Karena kita taat kepada Allah, Allah bagi dia. Yang membagi itu siapa? Yang memberi kelebihan siapa? Allah ya. Jadi membetulkan tulang belakang. Yang keempat, membaikkan ma'idah. Perut jadi baik. Tak adalah boleh benar mula-mula perutnya cirit lah macam-macam ya. Jadi baik perut tu. Kalau sugi ya. Yang kelima, meneguhkan gusi. Gusi jadi teguh. Gigi tak ada, gusi ada. Jadilah teguh gusi tu. Jadilah. Yang keenam, melambatkan ubat. Tapi kalau dah berubat macam saya ni, sugi pun berubat juga. Ini kalau belum sugi, belum berubat. Mana yang belum berubat tu dia, bila sugi lambat. Bukan tak berubat, lambat keluar ubatnya. Ubat tu putih ya. Banyak orang cabut-cabut ubat tu. Ini dah, sugi ni melambatkan berubat. Yang ketujuh, menjernihkan kejadiannya. Orang tengok dia pun percaya je. Orang ni je rupanya. Tak ada sahabat rupanya. Menjernihkan kejadiannya, yang ni warna tubuhnya. Orang tengok dia pun seronok tengoknya. Percaya rupanya. Yang ke-8, membaikkan cerdiknya. Jadi cerdik. Senang hafal. Boleh tak? Boleh tak apa? Bingung. Belajar tak tahu. Belajar tak tahu. Anda akan cerdik, bersugi. Lekas dapatnya. Ini dah. Kadang-kadang baca Qul ya ayyuhal kafirun tak mau habis-habis. Ada tak orang baca? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abadtum wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abadtum wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abadtum wa la antum a'biduna ma a'bud. You know, berpusing-pusing. Tak jumpa apa? Tak jumpa apa? Lakum dinukum tak jumpa. Ya. Jadi nak apa? Nak mencerdikkan diri tu banyak segi ya. Membaikkan cerdiknya. Yang ke-9, menambahi akal. Akalnya tahu je apa nak buat. Motor nak start macam mana dia tahu je nak start motor tu. Api yang mau nyala, dia tahu je macam mana nyalakan api. Okey, dia cerdik, boleh fikir. Ya, menambahkan cerdiknya. Yang ke-9, menambahkan akal. Yang ke-10, menggandakan pahala amal. Saya dah khabar tadi. Semayang bersugi pahalanya 70 kali ganda lebih banyak daripada semayang tidak bersugi. Kalau dia tak sugi, subuh 2 rakaat, 2 rakaat je. Kalau 70 kali ganda pahalanya dapat apa? Dapat 140 pahalanya. 2 kali 70 berapa? 140. Kalau zuhur kan? Kalau 4 je. Tapi kalau dia bersugi 4 kali 70 berapa? 280.
Ndak 40, ndak 4 ke, ndak 280. Ini rezeki bukan susah ndak. Nah, ya. Nah, itu dia. Menggandakan pahala amal. Yang ke-11, memudahkan keluar nyawanya. Nyawa itu senang keluar. Ya. Kadang-kadang mati tengah semayang. Kadang-kadang mati tengah baca Quran. Kadang-kadang mati tengah selawat. Nah, mudah keluar nyawanya. Kalau susah, ada tak orang terlantar je bertahun-tahun tak ada mati-mati ada. Ada tak manusia terlantar je tak mati-mati. Susah nak keluar nyawa. Jadi nak mudah keluar nyawa, bersugilah selalu yang memudahkan nyawanya keluar dari tubuhnya. Perempuan orang yang nak mati ni, dia ada 4 masalah. Ini tak ada masuk tajuk ni, cerita lain. Orang yang nak mati ada 4 masalah. Ya, kita ni semua nak mati belakang, siapa tak mati yang kata? Saya nak mati, perempuan nak mati. Keluarga saya semua dah mati lah. Jadi nak mati tu ada 4 masalah yang dihadapi olehnya. Yang pertama, sakaratul maut. Apa itu sakaratul maut? Sakit mati. Sakit dari segala kesakitan. Raja segala kesakitan. Sakit matilah. Sampai nak mengadu pun tak boleh. Kalau boleh mengadu lagi, aduh, sakit aku. Belum nak mati lagi. Boleh melangkang pun mati. Sejak itu belum lagi. Itu namanya sakaratul maut. Yang ada suaranya menggelegak macam orang kena cetik. Itu aja. Yang pertama. Yang kedua, dia akan berhadapan dengan malaikat maut. Malaikat maut akan datang menjarahi dia. Sebelum malaikat maut, ada malaikat-malaikat lain yang bercakap dengan dia. Kalau nak mati tu, mula datang malaikat yang pertama. Aku malaikat yang menjaga makanan kamu. Aku telah mencari ke seluruh dunia kalau ada sesuatu makanan untuk kamu makan. Tapi bahaya kamu sudah habis, wahai mayat. Dimanggil kita mayat. Datang malaikat kedua. Ini kita akan merasa ni sini. Dia ngapa pada kita? Aku ni malaikat yang menjaga minuman kamu. Aku telah mencari ke seluruh dunia kalau ada seteguk air untuk kamu minum. Tapi bahagian kamu sudah habis, wahai mayat. Kemudian malaikat ketiga datang. Aku adalah malaikat yang menjaga pernafasan kamu. Aku telah mencari seluruh dunia kalau ada sedikit udara untuk kamu bernafas. Tapi bahagian kamu sudah habis, wahai mayat. Datang pula malaikat yang keempat. Aku adalah malaikat yang menjaga pergerakan kamu dalam dunia ini. Aku telah mencari kalau ada satu langkah kamu nak melangkah lagi di atas dunia ini. Tapi untuk kamu sudah habis, wahai mayat. Itu datang malaikat maut. Kalau kita ni orang ahli syurga, malaikat maut itu akan menyerupai seorang pemuda yang kemah. Pemuda yang lawa, yang cantik. Dia datang dengan suara yang lemah lembut. Muka yang manis. Wahai saudari, kata dia. Wahai puan. Aku ni malaikat maut. Aku datang nak mencabut nyawa kamu. Izinkan aku mencabut nyawa kamu. Dia pun cabut nyawa. Itu kalau ahli syurga. Kalau ahli neraka, dia datang juga. Tapi rupa dia yang sebenar. Bukan pemuda yang kemah. Nabi Ibrahim pengsan nengok malaikat maut. Nabi tu Khalilullah pengsan nengok apa malaikat maut. Pada satu malam Nabi Ibrahim tu balik daripada berdakwah. Dia pun ada kunci dari luar. Dibuka kunci dari luar tu, dia masuk dalam bilik dia. Dalam bilik dia tu dia seorang je boleh masuk. Tempat dia bermunajat dengan Allah Ta'ala. Dia kunci dari luar, siapa tak boleh masuk. Bila dia masuk dalam bilik tu, tengok-tengok dah ada seorang pemuda nunggu dia. Padahal dia kunci dari luar. Pemuda tu nunggu dia. Senyum je pemuda tu. Dia tanya, siapa membenarkan kamu masuk dalam bilik aku ni? Yang membenarkan kata pemuda tu, yang membenarkannya ialah tuan bilik ni lah. Jawab Nabi Ibrahim, aku tuan aku tak pernah izinkan kamu masuk. Jawab dia pemuda tadi, yang mengizinkan bukan kamu, tuan kepada tuan bilik ini. Dia Nabi dan Rasul, bijak. Bukan bingung macam kita. Kalau kita ngaku kepala dulu. Apa yang cakap orang ni? Dia tahu ini bukan orang. Terus tanya, kamu tu malaikat apa?
Dia tahu ini bukan orang, ini malaikat ni. Dia pun tanya, kamu ni malaikat apa? Jawab dia malaikat, aku ni malaikat maut. Kalau ada lah perempuan balik, kalau ada nunggu di rumah. Siapa kamu ni? Aku malaikat maut ni, betul langsung. Aduh, tapi cara pula dia terkejut. Apa jawabnya? Apa jawab Nabi Ibrahim? Kamu datang nak cabut nyawa aku atau nak ziarah aku je? Katanya. Jawab malaikat maut, aku hari ni cuti. Saya kerja. Aku MC. Jadi aku datang ni nak ziarah kamu je. Cerita. Kata Nabi Ibrahim, wahai malaikat maut, kamu tunjukkan rupa kamu yang sebenar. Aku nak tengok mana rupanya. Jangan, kata malaikat maut. Tak lalu kamu tengoknya. Dia nak tengok juga. Ayah nak juga. Dia ayah nak juga ni payah ya. Ada tak orang nak ayah nak juga ni. Ya, kamu betul kamu nak. Nak kata. Kalau kamu betul kamu nak, kata dia malaikat maut, kamu pandang dinding tu. Bila aku suruh pusing-pusing. Dia pun pandang dinding tu. Itu pusing kata malaikat maut. Dia pun pusing kepada malaikat. Tengok ni ke arah malaikat maut. Tengok ni terus pensan. Kerana kejap-kejap itu bertukar wajah. Daripada pemuda yang cantik, pemuda yang kemas, menjadi satu lembaga hitam. Rambutnya kusut masai. Berterabur rambut tu. Macam rambut Cina-Cina. Ada orang tengok? Ya? Suaranya keluar macam lintor. Keluar dari mulutnya, dari hidungnya, dari apa tempat bernapas dia tu keluar api dan asap. Dia tengok itu pengsan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim boleh pengsan. Ya. Kalau kita, kalau kat besar macam mana kan? Tak tahulah ya. Itu. Itu yang ketiga ya. Dia nampak rupa malaikat maut. Kalau ahli neraka, dia nampak rupa malaikat maut yang sebenarnya. Kalau ahli syurga, dia nampak pemuda yang kacak. Itu yang ketiga. Yang keempat, last kali. Dia akan berdepan dengan tipu daya syaitan. Iblis akan menipu dia. Dia datang menyerupai orang yang kita sayang. Dia datang kepada bapa kita, dia datang kepada mak kita, dia datang kepada tuan guru kita. Ya. Ini mak datang ni katanya. Mak dia. Mak datang ni nak jumpa kamu katanya. Dia ngapa? Mak dia dah mati, mak tahulah katanya. Sebenarnya agama yang sebenarnya bukan Islam, agama yang sebenarnya ialah Hindu. Kenapa? Kerana dia dalam dunia ni dia minat Hindustan. Nengok Hindustan je kerja. Itu agama yang sebenarnya ialah Hindu ni. Kalau dia minat Hollywood, agama yang sebenarnya ialah Kristian kata. Dia cuba nak menyelewengkan akidah kita. Tengok apa dia minat dia. Ini mak ni, mak bawa susu ni kata dia. Mak dah lama mati, mak tahulah ni. Mak bawa susu, kamu nak minum tak? Dia nak mengaku bahawa agama yang sebenarnya ialah Kristian. Agama yang sebenarnya ialah Hindu. Agama yang sebenarnya ialah Buddha. Kalau mengaku macam? Kalau mengaku macam? Cabut nyawa kita itulah. Terus mati. Itu 4 masalah. Ingat. Apa masalahnya? Yang 4, sakaratul maut. Yang kedua, apa? Dia nampak malaikat maut. Yang ketiga, tempat dia di akhirat dia nampak. Dia nampak ahli syurga atau ahli neraka. Yang keempat, dia akan berhadapan dengan tipu daya iblis atau syaitan. Itu dia. Baik. Ini tadi yang kawan. Menambahkan akal ya. Yang ke-10, menggandakan pahala amal. Yang ke-11, memudahkan keluar nyawanya. Yang ke-12, mengingatkan menyebut 2 kalimah syahadah tatkala hendak matinya. Hendak ada akhir kalam tu menyebut kalimah la ilaha illallah. Siapa tak nak angkat tangan, saya nak angkat gambar orang tak nak. Baca lah Ustaz. Hendak tak? Kalau hendak? Dulu dah tak nak beli. Bukan jual, beli dah. Oh, je Ustaz. Di Lotus ada jual. Di Lotus ada jual. Tempat Arab tu. Arab tu namanya Abdul. Saya pada tanya nama dia Abdul. Dia kalau Arab itu jugalah. Boleh jual ni. Bukan mahem no. Tak ada pula habis hartanya. Siap ada sarung lagi Ustaz sekarang. Siap ada sarung. Ada separuh? Sarung. Dia siap sarung. Sarung dia siap sarung Gila. Kenapa? Kerana Nabi janji. Apa kata Nabi? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah
dakhala jannah. Barang siapa akhir kalamnya menyebut kalimah la ilaha illallah, dia dijamin masuk dalam syurga. Ndak kaitan dah. Jadi akhir kalamnya menyebut kalimah la ilaha illallah. Kalau tak bersugi, payah tu. Mungkin tak dapat sebut. Dia ajuk orang tak nak sebut. La ilaha illallah dengan tak nak. Atau dia minat Indonesia, dia ajuk sebut la ilaha illallah, dia kata ya jangan kali kahir gini. Jadi itu bahayanya. Mana dia? Memudahkan keluar nyawanya mana keluar syahadah ayat ke-12 ya. Mengingatkan menyebut dua kalimah syahadah tatkala hendak matinya. Yang ke-13, keluasan pada kehidupannya, hidupnya luas. Luas tu dia senang. Tak ada masalah ekonomi, tak ada banyak masalah kesihatan, tak ada banyak masalah disiplin, tak ada banyak masalah keluarga dan sebagainya. Allah lapangkan hidupnya. Orang tak ada masalah. Kita nak banyak masalah kan, nak tak ada masalah. Kita nak tak ada masalah ya. Itu yang ke-13. Keluasan pada hidupnya, pada kehidupannya. Yang ke-14, mengkayakan. Mengkayakan itu bukan banyak duit, bukan banyak mah. Mengkaya itu tidak ada keperluan banyak, keperluannya tak banyak. Dia ada sifat apa? Sifat orang tak perlukan banyak-banyak. Apa nama sifatnya? Qana'ah. Dia tak banyak ndak, tak ada pula ini ndak, bak ni tak ada. Dia cukup lah apa yang ada. Itu namanya qana'ah. Itu yang ke-14. Ini pagi ni yang ke-15. Memudahkan rezeki. Siapa suka bersugi, rezeki yang mudah. Senang dapat rezeki. Tak ada luar bekerja. Pakai baju kerja, seluar kerja, tak tengah-tengah. Dia rezeki je. Sambil ngaji tak dapat. Mayang tak boleh. Berjemaah tak boleh. Kerana asyik mencari rezeki je. Kita nak mudah rezeki. Itu kita selalu doa tu. Ada doa kita. Doa saya ada betul lah. Apa doa saya selalu? Allahumma qina rizqan jadida. Ya Allah, sentiasalah kamu perbaharui rezeki aku ni. Wa umran tawila, dan panjangkan umur aku. Wa malan katsira, dan banyakkan harta aku. Malan katsira wa khairan qariba, dan yang baik-baik itu dekatkan. Wa syarran ba'ida, yang jahat-jahat itu jauhkan. Okey apa? Syarran ba'ida. Wa waladan solehah, dan anak-anak ada anak-anak yang soleh-soleh mereka. Wa amalan makbula, dan amalan yang dimakbulkan. Kita amalan sembahyang diterima, puasa diterima, zakat diterima. Wa tijaratan lan tabur, dan perniagaan yang tak pernah rugi-rugi. Kalau kita berniaga dengan Allah, mana pernah rugi, keuntungan ya. Itu doa saya, bukan suruh ikut. Itu doa saya ni. Supaya rezeki murah, senang rezeki. Memang betul kan? Tak ada beri penuh mencari rezeki sana kemari, ada aja rezeki. Kadang-kadang kita minum tu, elok bayar, dah ada orang bayar katanya. Allah mudahkan rezeki. Tak, yang sudah-sudah lah. Esok tak tahu. Kadang-kadang lepas ni tak tahu. Kejap ni ada rezeki nampak. Rezeki. Nak rezeki mudah ke nak rezeki susah? Nak mudah? Ini aja mudah. Carilah kemudian mendiamkan sakit kepala. Siapa suka sakit kepala? Pening aja. Jalan tak boleh, semua tak boleh. Sugi menghilangkan sakit kepala. Apa kena mengenal sugi dan sakit kepala? Dia bukan ubat. Tapi bila Allah, dia taat kepada Allah, Allah nak jadikan dia selesa, boleh tak? Boleh tak Allah mudahkan dia? Boleh. Semua datang dari Allah. Kerana kita taat kepada Allah. Allah suruh kita bersugi, kita sugi lah. Allah bagi mudah. Jadi apa? Mendiamkan sakit kepala. Yang ke-17, menghilangkan segala penyakit dalam kepala. Apa saja sakit kepala hilang. Pening hilang. Apa? Migrain hilang. Macam-macam boleh menghilangkan sakit kepala. Apa saja sakit kepala hilang. Ngantuk hilang. Tahu ngantuk? Itu penyakit tu tau. Kadang tengah ngaji tu. Ada tak betul? Ada. Tengok kiri kanan. Ada tak yang betul? Bila tunduk aja tu, siap tu.
Minum kopi bukan. Kadang tak bangun juga. Kadang tengah semayang. Ada tak tengah semayang tidur? Ada tengah semayang tu. At-tahiyatul mubarakatul salawatul tahiyatul. Jadi itu sakit dalam kepala ya. Jadi memutuskan balgam. Balgam tu apa? Kahak. Itu balgam. Tengok saya ni berapa banyak cakap ni. Tapi bersuki tak ada pula sorak-sorak dah ya. Yang sudah lah. Kalau lepas ini kan tak tahulah. Tapi kerana kita bersuki ni memutuskan balgam. Sekarang suara. Nyata sebutannya senang. Saya sebutan ni ada yang tak faham apa saya sebut. Senang tak? Kalau tak bersugi lah ya. Kemudian menguatkan gigi. Kalau gigi tu dah keput-keput lah. Tapi kalau belum keput bersegi, menguatkan gigi tu. Mana yang muda-muda yang gigi belum gugur lagi, belum belum cabut lagi tu, bersugi lah. Kalau dah cabut macam saya ni dah habis, tak ada lagi dah. Kemudian menguatkan gigi. Yang ke-20, mencerahkan mata. Mencerahkan mata. Apa kena guna sugi dengan mata? Tapi boleh cerah mata, boleh nampak. Ini umur baru tak sampai 40 tahun dah pakai cerah mata. Ada tak jenis apa tu? Kadang umur sebelum 20 tahun dah pakai cerah mata. Anak saya umur belum 20 tahun dah pakai cerah mata seorang tu. Jadi kalau bersugi mencernihkan mata, mencerahkan mata. Jadi bersugilah. Tapi kalau udah kabur, dia kabur juga ya. Ni sebelum mata tu rosak. Bersugilah. Mencerahkan matanya. Yang ke-21, menambahi fasih. Senang cakap. Tak tahu apa benda nak cakap. Kalau dia disuruh berpidato, mudah je keluar perkataan-perkataannya. Kalau dia suruh ngajar, hello aja. Tak ada apa? Kalau ngajar begitu, macam mana agaknya? Bukan kalau saya ngajar, macam mana agaknya? Ini dia senang kita ngajar. Fasih ya. Menambahkan kefasihan. Jadi apa? Menambahkan fasih. Yang ke-22, membaikkan hafal. Hafal apa? Hafalan dah. Dia baikkan hafalan. Walaupun sudah tua yang macam ni, hafalan banyak dah lupa. Tapi kita bersuki mudah-mudahan dapat balik hafalan-hafalan tu. Ini dah. Baca wattil pergi wal asri begini. Ya tak? Baca wattil pergi wal asri. Ada tak apa tu? Wattin wal zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Itu ngaku kuali bila pula kamu baca wal asri. Tak jumpa falahum ajrun ghairu mamnun, tak jumpa. Jadi kalau enggak kan mudah hafal, betul ya, insya-Allah hafal. Surah Yasin boleh hafal. Surah Tabarakallazi boleh hafal. Ar-Rahman boleh hafal. Membaikkan hafal. Yang ke-23, mencucikan hati. Dalam hati itu ada sifat-sifat mahmudah saja. Dalam hati ada sifat taubat, ada sifat syukur, ada sifat sabar, ada sifat qanaah, ada sifat pemurah. Itu nanti dia ada sifat-sifat mahmudah saja. Dan hilang sifat-sifat apa? Sifat yang kita tak nak, sifat apa? Mazmumah. Mazmumah. Sifat-sifat yang dikeji. Ada tak sifat yang dikeji? Apa sifat keji? Apa sifat-sifat yang dikeji? Yang Allah benci. Dia dikeji ya. Jangan ada sifat itu. Tamak, itu dikeji. Hasad, pemarah, kedekut, bakhil, tangkai jerin, tak hidung, masin, lagi, cikir. Tahu cikir?
Tak ada sifat itu ya. Itu sifat-sifat yang keji. Tapi sebaliknya ada sifat-sifat yang dipuji. Apa sifat yang dipuji tu? Taubat, syukur, tawakal, ikhlas, sabar, redha, qanaah. Itu sifat yang dipuji ya. Jadi banyak bersugi. Dapat sifat-sifat yang dipuji. Itu menyucikan hati. Yang ke-24 menambahkan kebajikan. Dapat pahala. Kebajikan tu pahala di sisi Allah dapat pahala. Nak kita nak pahala. Setiap kali sugi dapat pahala. Sugi dapat pahala. Yang ke-25 menyukakan malaikat. Malaikat suka. Kalau malaikat suka artinya kita ni ada harapan tak? Ada harapan ke tak ada harapan nak selamat? Malaikat suka dengan dia. Dia sugi tu malaikat seronok. Malaikat doakan dia. Itu menyukakan malaikat. Kalau nak menyukakan syaitan, boleh. Tak suka menyukakan syaitan, jangan. Ngajak buat jahat je kalau dia syaitan. Dia menyukakan malaikat. Yang ke-26, menghinakan syaitan. Syaitan terhina. Lari syaitan tu, tak nak dekat kerana orang sugi tu. Bila sugi, syaitan lari. Bila sugi, syaitan lari ya. Itu menghinakan syaitan. Yang ke-27, menghilangkan khuf. Apa dia? Khuf namanya, khuf. Dia ini hilang lubang pada siratan gigi. Jadi ada lubang-lubang pada gigi dia hilang. Kalau dia bersugi. Yang ada gigi lah, yang tak ada gigi mana buatnya? Saya dah tak ada gigi. Gigi palsu boleh lah. Yelah tak ada lubang-lubangnya. Yang ke-27. Ustaz lalu kena dia baik. Ya? Kalau tak ada gigi, lalu kena dia. Kalau tak ada gigi juga. Lalu kan je lah. Lidah ada. Gusi ada. Lalu kan je bergusi. Langit ada tak? Langit langit ada? Lalu kan je tu. Kata bawah. Boleh? Ya. Saya gigi palsu ni. Boleh lah. Masalah. Saya gigi palsu ni. Sugi juga. Nak semayang sugi. Apa-apa yang sugi kan? Yang ke-28 memudahkan hancur makanan. Makanan senang hancur. Kalau makanan tu senang hancur, senang ada senang ada senanglah. Tak ada problem. Makan lah. Makan buah pun tak tahu juga Ustaz. Makan buah dulu. Makan? Buah-buahan. Boleh lah. Tapi ini dari Rasul. Ini dari Rasul ni. Kalau nak ambil buah-buahan tak apalah. Tak ada salah ya. Tapi dari Rasul mana lebih baik? Dari fikiran kita ke dari Rasul? Dari Rasul lah baik. Rasul kata ni. Jadi mana menambahkan apa? Ada kita nak menghancurkan makanan. Yang ke-29 dimustajabkan doa. Kita selalu dak berdoa. Lepas sembahyang doa dah. Jadi kita hendak doa tu dimustajab ke dah? Minta mustajab lah. Ada tak doa tak ada dimustajabkan Allah? Ada tak doa tak ada mustajabkan Allah? Kerana kita tak ikut perintah Allah. Ya. Rasul kata suruh sugi tak nak sugi. Bila nak dia makul doa tu? Berdoa lah sampai keluar je mata darah. Tak mau dia kabulkan Allah salah. Kerana kita tak ikut perintah Allah. Mana yang Allah suruh tak nak buat. Mana yang Allah larang buat juga. Itulah doa tak berkabul. Makan tak ada benda-benda yang suci. Tak ada benda yang halal. Ada makan benda-benda yang haram je makannya. Macam mana nak terima doa? Itulah. Jadi dimustajabkan doa. Kita selalu doa tak? Apa doanya? Nakkan kita tu selamat di dunia dan di akhirat. Yang paling baik doanya ialah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan dalam kehidupan di dunia dan kebaikan dalam kehidupan di akhirat, dan jauhilah kami daripada azab api neraka. Itu doa. Ya kabulkan Tuhan. Kebaikan dunia apa nak? Apa kebaikan dunia tu?
Rumah besar, kereta besar, pangkat besar. Okey apa? Okey apa? Cakap besar. Ya. Badan besar. Ya, nak besar belakang. Itu kita nak kebaikan dunia. Kebaikan dunia itu kita hendak yang pertama apa? Rezeki yang halal. Kesihatan yang baik. Ilmu yang memberi manfaat. Anak-anak yang soleh. Okey apa? Suami yang soleh. Isteri yang solehah. Itu kita hendak kebaikan dunia. Kebaikan di akhirat nak apa? Yang pertama mati beriman. Yang kedua lepas daripada siksa kubur. Yang ketiga kita bangkit seperti apa? Seperti ahli syurga. Kalau lelaki secantik Nabi Yusuf, kalau perempuan secantik Siti Zulaikha. Kemudian ada kenderaan daripada kubur ke padang mahsyar. Di padang mahsyar ada lindungan arasy. Kemudian bila dihisap dengan hisap yang ringan. Kemudian meniti siratul mustaqim cepat seperti kilat menyambar. Kemudian masuk syurga. Lepas daripada titik satu masuk syurga. Dengan nikmat-nikmat dalam syurga tu. Last sekali nikmat apa? Dapat melihat wajah Allah. Itu kebaikan di akhirat kita nak. Di dunia pun nak baik, di akhirat pun baik ya. Ada. Kemudian dimusajak kena. Kemudian bercahaya mukanya. Orang ahli syurga muka-mukanya bercahaya. Yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Pada hari itu ada orang muka-mukanya bercahaya dan ada orang muka-mukanya hitam legap. Nak yang mana? Nak bercahaya ke nak hitam legap? Nak bercahaya ya. Orang yang bercahaya sentiasa dapat rahmat Allah Taala ya. Sentiasa dapat rahmat dari Allah Taala. Dia percaya. Dimusahkan apa? Bercahaya mukanya. Yang ke-31, berjabat tangan dengan dia oleh malaikat. Malaikat jabat tangan, salam dengan kita. Malaikat cuma tak nampak lah, kalau nampak pensan pun. Dia bersalam dengan kita tu, malaikat tu. Selalu dia bersalam dengan kita. Malam qadar dia bersalam dengan kita. Kita lepas semayang salam dengan kita. Tapi cuma tak nampak, kalau nampak. Kalau nampak macam roda. Kalau nampak pensan pun. Dia berjabat tangan dengan dia oleh malaikat. Yang ke-32, mengunjung akan dia oleh malaikat tak kala keluar daripada sembahyang. Bila keluar dari sembahyang tu Allah malaikat dekat dengan dia, bawa sana kemari. Malaikat pimpin dia. Malaikat bawa dia ke arah kebaikan aja. Itu kalau malaikat. Adakah malaikat bawa ke dia untuk mencuri? Adakah malaikat bawa dia untuk nyamun? Adakah malaikat bawa dia untuk nari? Tak ada. Untuk buat kebaikan je. Bawa dia baca Quran. Bawa dia untuk zikir. Bawa dia untuk tasbih, tahmid dan sebagainya. Itu malaikat ya. Bersama dengan malaikat je. Kemudian dia bersama dengan malaikat bila keluar dari sembahyang ya. Yang ke-33, diberi suratan amalnya dengan tangan kanannya. Tak, kita nak. Kita esok semua orang dapat suratan amal. Semua orang dapat. Convocation besar-besaran. Bila dia cek, baru bagi keputusan. Keputusan tu ditulis. Kemudian kita baca lah. Ada orang menerimanya dengan tangan kanan. Ada orang menerima suratan yang tangan kiri. Ada orang menerima suratan tu cucuk dada tu sampai belakang, ambil dari belakang. Yang mana tak? Yang mana tak? Tak dari tangan kanan. Tangan kanan tanda berjaya tu. Allah khabar. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Barang siapa menerima kitab amalnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisap dengan hisap yang ringan. Cincai je cek dia malaikat. Dia tanya begitu aja, lepas jalan lah kata malaikat. Kemudian dia bersama keluarganya akan dihimpunkan bersama dengan keluarga dengan rasa gembira. Paling menggembirakan tuan-tuan, puan-puan, paling menyeronokkan, paling membahagiakan ialah apabila kita
pasangan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, menantu-menantu kita semua masuk syurga. Itu yang paling membahagiakan. Bukan semua dapat tu tau. Rasul pun ada yang tak dapat. Ada Rasul yang tak dapat? Siapa? Nabi Nuh tak dapat. Lagi siapa tak dapat? Nabi Lot tak dapat. Kalau kita dapat, itulah yang paling membahagiakan. Ya? Baik. Dia diberikan suratan amalnya dengan tangan kanannya. Tapi kalau tangan kiri, masuk golongan kiri macam mana? Washabus shimal, kata Allah. Ma ashabus shimal fi samumin wa hamimin wa zillim min yahmumin la baridin wa la karim. Dan golongan kiri, siapa itu golongan kiri? Mereka akan berada dalam neraka yang terdapat asap yang panas. Benar? Asap yang panas. Dan udara yang panas. Tiada kesejukan dan tiada keselesaan bagi mereka. Itu kalau dengan tangan kiri. Ya? Lagi teruk dari belakang. Cucuk ni dada ni, ini jari ni. Kuku ni dibuat dalam temaga tau. Temaga kuku ni. Allah boleh buat tak? Boleh. Cucuk dada tu. Tunggu ke belakang. Ambil dari belakang kitab tu. Dari belakang ambilnya. Ini Allah khabar dalam Quran ni. Bukan Nabi khabar ni. Allah sendiri khabar. Apa kata Allah? Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Dan barang siapa menerima kitabnya dari belakangnya, maka dia akan menjerit kecelakaan. Celaka aku, jerit ya. Dan dimasukkan neraka bernama Sa'ir. Salah satu neraka yang disediakan Allah ialah Sa'ir. Wa yasla sa'ira. Salah satu daripada 7 neraka dia Sa'ir. Jadi orang yang selalu bersugi itu dapat kitabnya dengan tangan kanannya. Yang ke-14, menghilangkan penyakit juzam. Juzam ni kusta. Apa kusta? Apa kusta? Ni kusta apa? Reput jari tu. Tangan tu reput. Itu namanya juzam, kusta. Dekat orang putihnya leprosy. Penyakit yang sangat bahaya. Zaman dulu bahaya benar leprosy tu. Kan dah ada ubat. Sekarang ni ada ubat di Sungai Buloh, ada hospital yang ubat leprosy ya. Ini nama cakap Arabnya juzam ya. Kusta. Yang ke-35, menjinakkan dia oleh malaikat dalam kuburnya. Dalam kuburnya dia tidak ada kena seksa. Malaikat jinak kena. Apa kata malaikat? Bila soal boleh jawab. Semua boleh jawab. Cek semayang elok. Cek puasa elok. Segala-galanya elok lah. Apa kata malaikat? Tidurlah kamu di dalam kubur kamu laksana seorang mempelai. Tak ingat jadi mempelai kan? Rojah tak ingat jadi mempelai? Sono tak? Sono tak jadi mempelai? Dah tak nak jawab lah. Lene ke tak lene tidur jadi mempelai Rosa? Lene? Kalau lene bingung jawab. Mana lene ya? Sudah siang aja. Jangan. Hentikanlah. Saya dah lebih 50 tahun jadi mempelai. Saya ingat. On your first wedding night. Jangan ke? Buat lupa Macam itulah. Malaikat akan khabar tu. Kalau dia macam mempelai tidurnya. Betul lah. Ya. Dalam kubur tadi. Yang 36, didatangkan dia oleh malaikat maut alaihissalam tatkala mengambil nyawanya dengan rupa yang elok. Tadi malaikat maut tu datang rupa yang kemas, cantik, handsome ya. Dan yang ke-37, menghebatkan bagi seteru. Musuh kita tengok kita takut. Padahal kita bukan kuat. Tapi musuh takut dengan kita, tak berani nak main-main dengan kita. Kerana kita suka bersugi tu. Bagi apa? Dan sunat bersugi itu pada tiap-tiap hal dan tiap-tiap ketika yang terlebih sangat manfaatnya. Apa saja bersugi, bawa ke mari buat selalu aja bersugi ya. Banyak manfaatnya, banyak untungnya. Sikit lagi je. Banyak manfaatnya.
Dan sunat bersugi itu pada tiap hal dan tiap ketika, dan terlebih banyak muakkadnya. Muakkad itu sunat yang digalakkan sangat. Itu namanya muakkad ya. Kemudian di antaranya lain apa? Ada 4 faedah sini. Yang pertama, tatkala berubah bau mulut, sugi lah tu. Dan makan yang keji. Makan yang keji yang baunya, yang makan benda yang busuk, makan betah, makan jerin, sugi lepas itu. Hilang bau tu mudah-mudahan. Yang kedua, tatkala berdiri semayang dan tatkala jaga daripada tidur. Makin tidur sugi. Itu tak soal sugi. Makin tidur apa buat? Gosok lagi gigi. Dengan brush tadi. Dengan Colgate, dengan apa-apa ubah gigi ya. Gosok gigi lah. Itu nak semayang baru sugi. Bawa tempat semayang sugi. Ya. Kemudian yang ketiga, tatkala hendak membaca Al-Quran dan hadis dan ilmu syariat. Nak ngaji yang betul sugi ni. Saya nak ngaji orang betul sugi ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, tatkala sakit mata. Sakit mata suruh sugi. Pada apa kena mengenal sugi dengan mata? Jauh. Tapi perintah Allah tu bukan boleh ikut akal sangat. Sakit mata tu boleh diubat dengan sugi. Dan tak berzikir. Dan tak masuk masjid. Dan tak keluar daripada rumah. Dan tak masuk ke rumah. Sugi belakang tu. Masuk rumah sugi. Nak keluar masjid sugi. Nak masuk dalam masjid sugi. Dan sunat berniat dengan bersugi itu seperti katanya, nawaitu sunatal iswak. Nawaitu sunatal istiak. Bukan iswak ya, istiak. Nawaitu sunatal istiak. Ini dekat Arabnya, kat Melayunya. Sengaja aku akan sunat bersugi. Ya. Menyengaja aku akan sunat bersugi. Aku sunat bersugi. Niat dalam hati tu, sugi dah. Itu sugi dah, gosok gigi tu. Dan jika tidak berniat, tiada dapat pahala. Tak ada niat, tak dapat pahala. Kan Nabi kata apa? Innamal a'malu bin niat. Apa saja kita buat dengan niat. Nak semayang ada niat, nak puasa ada niat. Bersugi pun ada niat juga ya. Nak haji ada niat tak? Semua ada niat ya. Dan jika tiada berniat, tiada dapat pahalanya. Dan sunat bersugi dengan tangan kanan. Dengan tangan kiri. Orang hidayah pun jangan pegang sugi tangan kiri, tangan kanan. Pegang macam ni, tengok. Tengok saya pegang. 3 jari ni depan, 2 jari di belakang anu, sugi tu tengah-tengah. Betul pegang macam ni. Ujung ni, ujung sugi tu. Betul? Kalau orang gitu. Nampak kan? Nampak tak? Ya. Itu cara megang sugi. Jangan pegang apa ini. Apa ni? 3 jari atas sugi tu, 2 jari tu jari kerengki dengan ibu jari tu bawah. Betul? Pegang. Ya. Ya. Dalam apa? TikTok ada cara. Ya. Bagus itu. Tapi bila jual dengan TikTok tak ada berkat. Kenapa tak ada berkat? Tak apa dia amal kan? Dia tahu tapi tak pernah amal. Mana sugi tu? Tahu, baru ni tahu. Mana tu? Tahu je tapi tak ada amal. Tak ada berkat lah. Kita nak berkat. Tanda berkat apa? Boleh diamalkan. Tanda berkat ya. Baik, dan jika tiada berniat, tiada dapat pahalanya. Dan sunat bersugi dengan tangan kanan. Dan kaifiat pegangnya bahawa dijadikan jari kelingking dan ibu tangan tu di bawah. Dan dijadikan jari mana, jari tengah, jari telunjuk di atasnya. 3 tu. Macam ni pegang. Ini 3 jari ni. Telunjuk, jari tengah, jari mana? Di atas. Ibu jari, kelingking, bawah. Nampak tak? Kita ada 5 jari je. Ada 6 jari kita. Jadi 5 jari tu je. Itu cara megangnya. Dan makruh bahawa lebih panjang kayu sugi itu daripada sejengkal. Sugi itu jangan panjangnya lebih sejengkal. Jangan panjang mana? Makruh. Makruh apa dia? Apa arti makruh? Dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala, kedudukannya elok ditinggalkan. Itu makruh ya. Jadi makruh jangan buat.
Ini dak jual biar lah makruh kan haram makruh je. Ha? Itu dah. Kerana kata qil bahawasanya syaitan menunggang ia atas yang lebihnya. Lebih daripada apa? Yang lebih tadi jangan panjang benar. Yang lebih itu ada syaitan itu. Dia nunggang itu ya. Dia hak mana? Sugi itu panjangnya ke mana? Sejengkal. Dan mana dia? Dan makruh bahawa lebih panjang kayu sugi itu daripada sejengkal. Ya. Kalau sejengkal boleh. Ini ada sejengkal tak? Ada lah. Sejengkal. Ngam-ngam sejengkal. Boleh tu. Kalau lebih, yang lebih itu syaitan datangnya. Yang lebih daripada sejengkal tu, syaitan ada datang. Okey, sikit lagi ya Pumat. Dan habis lah. Dan sunat, apa arti sunat? Dibuat dapat pahala. Ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok dibuat. Nak elok ke tak nak elok? Elok buatlah. Ini duit je biarlah sunat ke rajin. Orang tak nak semayang sunat. Sunat puasa. Orang tak nak puasa. Ada sunat juih je bibir tu. Lepas tu yang sunat boleh kita buat tu. Kerana Allah suka ya. Dan sunat dimulai dengan pihak kanan. Kalau sugi tu belah kanan dulu. Mulut belah kanan tu betul ke kiri ya. Kanan kiri, kanan kiri. Kanan dulu baru kiri. Dari kanan mulut hingga setengahnya. Sampai setengah. Kemudian dimulai dengan pihak kirinya hingga setengahnya. Betul belah kiri belah setengah aja. Setengah mulut saja ya. Di luar gigi dan di dalamnya. Kemudian dilalukan atas sekaliannya, dilalukan di atas tu. Ya. Penuhkan telur tu. Dan atas lidahnya dan langit-langitnya semua kena segi. Di segi ya. Wallahu a'lam. Akan datang kita baca tentang bang. Bang, bukan abang. Bang tu bang. Azan. Ya Allah. Bukan bang tu abang. Azan ya. Okey. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak komen? Gimana? Kayu sugi letak kat air. Boleh lah, tak salah. Tapi bila nak semayang pakai sugi ya? Kalau nak beli air je. Ambil wuduk punya dah. Ambil wuduk letak tu tak apalah, macam ambil balik. Nak semayang bawa lah. Kerana kita ambil sugi ni ketika nak semayang, ketika nak baca Quran, ketika nak ngaji Quran, ketika nak basuh lah. Betul? Ada masalah basuh. Boleh nak basuh boleh, hukumnya harus. Apa itu harus? Dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Tepuk dada, tanya selera. Nak buat pun sila, tak nak buat pun sila. Jadi hukumnya harus ya, bukan sunat pun harus ya. Ustaz kalau pegang biasa dia boleh, tak payah beli-beli dengan jari. Tak dapat pahala. Tak dapat pahala. Tak dapat pahala. Nak pahala sugi tu dapatlah, tapi tak dapat pahala pegang tu. Pahala teknikal tu kita tak ada pahala teknikal tu. Peganglah sunat itu ke ya. Okey, lagi. Habis. Ada. Kalau apa? Budak-budak dia ajak bersembunyi. Budak-budak elok lah dia ajar. Elok lah dia ajar. Itu amalan sunnah ya. Kerana Nabi suruh kita buat, kita buatlah. Mudah-mudahan dia pun bersugi juga. Tak ada anak tu warak. Tak ada anak tu taat. Buat ajar lah. Soal dia tak ikut lepas itu bukan salah kita. Kita dah usaha.
Okey, lagi? Habis. 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 Dah 5 kali habis. Habis. Kian dulu aku lu qauli hadza wa astaghfirullah alazim. Ha. Siapa lagi? Siapa? Ni nanya. Ha. Ini luar daripada sungi. Ha. Kan kita ada buat dosa, ada buat pahala. Ha. Buat pahala. Ha.